Boleh tak doktor bagi sedikit sebanyak tips kepada rakyat Malaysia? Apa tips nak menjaga kesihatan usus? Ya, sebab usus ni orang kata berkaitan dengan imuniti, Mm-mm. berkaitan dengan emosi, berkaitan dengan kesihatan kulit. Jadi apa tips penjagaan kesihatan usus yang doktor nak bagi kepada rakyat Malaysia di luar sana? Pertamanya adalah look at your bowel habits. Pastikan anda buang air besar sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Dan rajin-rajinlah tengok di dalam toilet bowl tu ada mucus ke, ada darah ke. Masa yang sama, amalkan makanan yang sihat, which is half plate of veggie or fruits. The other quarter is protein, another quarter is your carbohydrate. Dan juga tadi saya lupa nak cakap pasal minuman. Ya. Paling kurang 2.5 liter. Okey. Minuman kena 2.5 liter untuk pastikan dapat najis yang konsistensi yang betul tadilah. Air Ya. kosong ke boba tea? Malangnya boba tu boleh menyebabkan sembelit. Janganlah minum boba tea. Dengan cara begini, anda boleh menjaga kesihatan usus anda. Probiotik dan prebiotik, nak ambil suplemen tak ada masalah. Tapi pada masa yang sama, kalau ada natural supplement which is just yogurt, that is good enough. Alright, mudah sahaja tips yang doktor sharekan. Makan seimbang, ambil probiotik yang secara semula jadi dan buat saringan kesihatan sebelum jadi terlambat. Jumpalah mana-mana doktor yang berdekatan dengan anda, yang you all selesa. Ya, carilah doktor yang bertauliah. Jangan dengar nasihat daripada orang yang claim title doktor dan sebagainya. Always check against lesen doktor di website yang registered. Podcast berbentuk pendidikan kesihatan ini dibawakan khas untuk anda oleh Columbia Asia Hospital Ceras yang kini berada di bangunan baru yang lebih luas untuk keselesaan anda.